musim dia dah bermula kan, musim hujan. Jadi hari ni sebabkan hujan lebat macam ni, aku ikut jalan haul ikut jalan haul. Yang menemani aku hari ni Cikgu Forest dan juga Cikgu Pakistan Ini jalan ke haul lah kan. Walaupun jalan ni jauh lebih jauh daripada jalan yang biasa kami guna tu, jalan ikut Sungai Buloh tu kan. Tapi lebih selamat lah selamat memandangkan hujan lebat memandangkan hujan dah lebat, memang lebat gila, tak berhenti daripada semalam lagi. Orang kata apa, confirm air sungai dekat Sungai Buloh tu memang tinggi. Kemudian kami rasa memang tak boleh nak panjat lah Bukit Buloh Bukit Buloh tu rasanya kami tak akan dapat panjat lah. Dengan 3 orang je jentera hari ni, aku rasa tak dapat lah Kalau dapat pun memang dah habis tenaga, dah habis kudrat. Kata dah sadai lah kata Biasanya aku dengan Cikgu Ben ataupun dikenali sebagai Cikgu Pro. Tapi disebabkan oleh dia ada mufakkah orang kata. Mertua dia warden Jadi dia tak dapat join lah perjalanan masuk ke SK Banak ini Jadi sama-sama lah kita doakan kesembuhan buat mertua Cikgu Ben kita Semoga cepat sembuh. Semoga sihat seperti sedia kala lah. Jalan kat sini memang dah diratakan tapi disebabkan hujan agak licin Tapi licin-licin dia pun aku rasa better lagi lah ikut jalan ni daripada jalan lama macam tu Hujan-hujan macam ni aku rasa memang kami akan lambat dah tiba hari ni di sekolah Aku tak boleh nak bawa laju sangat sebab tayar aku dah botak sebenarnya Kalau kering jalan ni okey sebenarnya, cantik elok Ni bila basah, bila hujan macam ni, biasalah Aku rasa korang pun dah tahu kan, sebenarnya memang dah ada progress. Aku nak memang dah ada progress jalan sebenarnya. Cuma nak dapatkan jalan yang berbatu macam ni, aku rasa tahun depan lah baru dapat Jadi tahun ni musim hujan macam ni, kita orang akan layan lah jalan yang berselut berselut merah macam tu. Aku tak boleh nak record banyak sangat. Allahuakbar. Aku lupa nak transfer data Aku terlupa nak transfer video yang aku dah record sebelum ni. Jadi agak penuh Aku ada masa berapa je ni Agak-agak sempat lah untuk 2 video aku upload dekat YouTube Jadi terima kasih kat sebelum tu. Terima kasih kepada yang dah follow aku, follow channel aku Terima jenis dan masih setia menonton video-video aku. Maaf dah agak sibuk agak sibuk, tak boleh nak upload video gerak sangat macam tu. Okay. Memang aku nak bawa perlahan je. Kalau kau bawa laju, suara pun tak suara pun akan jadi kurang jelas, orang kata. Jadi aku cubalah cuba tak tertinggal, kemudian cuba bercakap untuk dapatkan suara yang jelas dalam video ni. Tapi aku tak pastilah kualiti dia macam mana
Kamera ni pun kadang-kadang kena lock juga ya. Jadi maaf lah kalau korang tak nampak ya. Kejap. Okay, agak-agak dah tak lama lah nak, orang kata, nak pergi sekolah ya. Belakang tayar motor aku memang licin ya, tak boleh golek macam tu rasa ya. Tak stabil. Tayar dah ada kat sekolah tu, malas nak tukar. Sebab jalan dah cantik kan, orang kata. Tapi berseluk macam ni, cantik pun boleh tahan juga ya. Dia orang kat depan tu sedap lah bawa ya. Hampir ya, hampir. Hampir tergolek ya. Allah Akbar. Oh, yo. Jangan cari jalan elok sikit. Allah. Dia orang kat depan tu sedap lah ya. Tayar dia orang baru tukar minggu lepas. Aku ni je tawakal je lebih, usahanya kemudian. Boleh macam tu lah. Ok lah guys, aku sambung nanti ya. Aku nak ambil papak lain, aku takut tak sempat. Memori dah penuh. Nanti cerita aku hari ni akan tergantung macam tu. Tak syok juga kan. Ok, nanti kita jumpa bila dah masuk jalan off-road nanti. Ni pun dah off-road dah sebenarnya. Cuma kat sini jalan hau Jalan hau, belum lagi sampai ke jalan yang nak pergi ke Pos Bala ya. Jalan ni kalau korang nak tahu, sebelum aku offkan video ni, jalan ni sebenarnya dia akan bertembung dekat RNR kami, dekat Bukit Ecek. RNR kami ya, kat situ. Jadi mungkin kita akan berjumpa kat situ lah. Video seterusnya aku akan dekat situ lah. Sekejap ya, Allah Akbar. Dah tengah menunggu ni. Boleh tak jalan macam ni? Allahu Akbar. Sekejap lagi lah aku off call layan dulu lah jalan ni. Tak nak bercakap sangat ya. Oi, licin gila bang. Oi. Aduh. Oi, seronok tu. Ada permainan orang kata hari ni. Okay kan, kita jumpa dekat arena Bukit Ecek ya. Okay. Kau tengok guys. Kau tengok sungai dekat jalan ikut hau ni. Kau tengok air dah melimpah dah. Dah naik ya, dah besar lah. Dekat SK Bala nanti tak tahulah, nanti aku ambil kat video okey. Okay, besar. Oh, dah sini laju. Semalam lagi besar. Semalam. Okay, kita teruskan perjalanan. Dia orang dah tinggalkan aku dah. Dah jauh dah. Sebab aku berhenti tadi. Sekejap. Okay, nanti tak lama dah nak sampai dekat cabang arena. Okay, nanti kita sambung balik ya. Kat sini ada perkampungan ya. Perkampungan orang OA kat sini ya. Banyak juga rumah. Nanti kita sambung lagi ya video. Kau tengok jalan kat sini memang dah hancur gila. Nak ambil ke mana pun tak tahu ni. Kalau dia orang datang tambak batu ke apa itu, cantik jalan ni lah. Tak adalah jadi macam ni. Tapi tak sempat tak sempat dan belum lagi tambak. Dah hancur gila lah. Allah Akbar. Puas hati je ni. Agak-agak dekat jalan SK Bala ni tak adalah macam ni ya. Kalau macam ni tak tahu ke berapa dah sampai. Nak naik ni pun payah berat sikit motor. Helmet aku pula batal lah. Aduh, visor ni pun
Wiser. Masalah wiser kelabu. Lah tu asyik dia punya wiser nak jatuh je. Aduh, letih. Hei. Member berhenti nak pancut. Okay lah guys, nanti lepas kita orang gerak, aku akan sambung balik lah video ni. Okay. Bila dah siap member aku buang air kecil nanti, aku sambung balik lah video. Okay. Jimat space orang kata. Okay, kita orang baru lepas ya. Arena. Aku tak sempat nak ikut. Sebab jalan bawah dia tu nak sampai ke arena tu licin gila. Aku tak expect pun ya, licin. Kena menapak naik atas tu, bukit tinggi. Aduh, letih. Jalan ikut Hau tadi lagi teruk daripada jalan ni ya. Tapi jalan ni pun tak lama ni. Hancur juga. Minggu ni hancur lah. Aduh, bila fikir balik nak ngadap 2-3 minggu lagi, jalan hancur, fikir macam ni. Hei, letih kepala otak fikir Tapi nak tak nak kena hadap jugalah guys bila masuk ke dalam ni. Aku tak tahulah ya, suara okey ke tak lagi. Minta maaf ya kalau suara tak okey ya. Bunga-bunga jalan hancur macam dekat Hau tadi. Dah nampak dah jalan ni. Tapi confirm dia orang tak baiki dah jalan ni. Time-time hujan macam ni confirm tak baiki dah. Kalau baiki pun tahun depan dia ni. Jadi pasal hadap lah Ada tempat elok, ada tempat tak elok, macam tu lah Kat sini mungkin tanah dia padat elok. Tak ada dah rosak Jadi tempat-tempat yang tak berapa padat macam ni, tempat berurah macam ni, tempat laluan air ni, memang hancur lah. Jadi balik macam biasa lah orang kata Jadi kalau jalan macam ni kalau jalan macam ni Ya terlalai sikit. Aku tengok kat belakang tadi macam ada bunyi buluh Jadi tu nak tengok ke belakang sikit takut ada apa-apa. Terlalai sikit. Sampai mana tadi Kita ingat aku. Biasanya kalau hujan macam ni memang suara perlahan. Jadi aku harap korang semua faham lah teruskan menonton lah. Nak masuk lagu apa lagu. Kalau tempat-tempat aku yang tak nak borak tu, aku senyap itu, letak lagu apa lagu Lamilah ingat trending kan lagu tu kan. Apa aku nak cerita tadi dah lupa lagu. Kena hadap tempat yang tak padat. Tunggu je lah masa hancur Ini kalau macam ni jalan dia, aku risau dekat Tapai tu je dekat kampung Tapai tu. Itu memang tempat memang licin, tak nak bawa bincang tu. Brek depan aku pun macam dah nak habis dah. Padahal minggu lepas baru aku tukar Sebab bila rata macam ni, tempat yang jalan yang tak elok tu, yang dah jadi macam telaga tu, dia berkumpul apa kata selut yang pasir halus tu kan. Jadi memang dia cepat lah. Macam brek depan ni, brek pack ni memang cepat lah. Brek drum pun sama je belakang ni, dia kurang je. Cuma dia tahan sikit lah berbanding dengan brake disc kan orang kata kan.
Dah kurang dah, dah kurang makan dah. Tapi untuk jalan macam ni okey lah kot ya. Kurang makan macam ni. Tak adalah bila break tu terus tersadung kan. Dah start ni lah. Nak sampai kapal-kapal dah ni lah. Tak lama dah ni. Bermula lah Sampai sini je memang berdebar. Tak nak memang kena hati-hati betul lah. Nanti kau tengok aku bawa motor macam GoPro ke ni lah kat sini agak-agak macam agak-agak je kan. Tapi kalau kau orang bawa sendiri motor kat sini, kau tahu lah betapa nikmatnya, betapa fokusnya kau kena fokus ya bawa motor jalan ni. Selut, bukan selut lah, tanah yang berkilat macam ni. Kalau dulu lagi lah ya. Sekarang ni dia dah macam rendahkan sikit lah kawasan ni. Dia okey sikit lah, tapi licin tu tak licin lah. Saya nak bawa lincang lah. Sini lah. Okay, stop borak dulu ya. Nak fokus bawa motor. Kau tengok motor buat air besar kat depan ni pun bawa belahan je. Hei, aku cakap bawa belahan je tu press je. Yang ni makan layan je. Mana motor pergi layan je. Jangan orang kata apa, jangan lawan ya. Jangan lawan. Kalau lawan kau orang tergolek nanti. Masalah Wiser aku sebenarnya ni, aduh tak selesa betul lah awak motor Wiser jenis asyik nak jatuh, asyik nak jatuh ni. Dah lah kalau jatuh habis kelabu je Wiser ni. Ya. Ui dah hancur lah jalan ni. Dah hancur lah. Sekejap sekejap. Sekejap lagi kita sambung borak. Aku nak tutup dia punya Wiser ni. Memang mengganggu pandangan sikit. Terbalik. Ada. Tak lepas kan? Aduh. Member semua tayar baru. Tayarnya tayar apa panggil? Tayar semua tayar bunga kasar. Ya aku tak lepas. Ya Allah Akbar. Tak lepas. Tak lepas. Tak kena tunggu member datang tolong. Tak lepas. Sikit lagi tu, tak lepas. Tapi ni okey sikit lah. Tunggu motor lah. Tayar nampak cantik, apa tayar pula. Jalan nampak cantik pun tak lepas. Ada. Tak lepas kering tu. Ada. Okay, kita sambung. Tiga Kampung Tapai ya. Kenangan Kampung Tapai. Penat?
Motor macam motor memang tak stabil kat sini ya. Rasanya minggu ni nak kena tukar tayar lah. Dia nak kira okey lagi sebenarnya, boleh je. Oi, penat. Tapi dah lepas kampung Tapai ni okey lah. Aku tunggu Cikgu Forest start motor dia. Nanti kita sambung, okey? Okey, kita sambung. Sambung perjalanan yang agak mericinkan. Walaupun jalan nampak cantik, memang memenatkan. Satu lagi. Ini dah lah menurun je. Aku pakai gear 1 je lah. Memang kat sini memang aku tak pakai brake kalau kau nak tahu. Kalau nak menurun ni memang tak pakai brake tangan, brake tangan ataupun brake kaki tak pakai. Pakai kaki saja. Brake dia manual, pakai kaki je. Gear 1, turun perlahan-lahan macam ni lah. Layan je. Okay. Motor kontrol guna kaki. Suara pun suara penat lah kan. Baru kena satu tempat tadi. Sebenarnya ikut hal tadi dah kena banyak tempat, cuma aku tak ikut je. Aku nak ambil jalan belah sini. Takut tak dan ya. Mesti lah sikit-sikit je aku ikut. Ni ada Tapai ni. Memang kena ikut lah kalau time hujan macam ni. Oi, penat. Nanti dah habis kampung Tapai, nanti aku off dulu video ya. Sebab jalan okey sikit lah ni, kampung Tapai. Dah sampai kampung Tapai. Kalau korang nak rehat, tak larat, boleh rehat kat sini ya. Jumpa kampung, minta rehat kat sini. Buka kemah ke apa, boleh, tak ada masalah ya. Memang dia orang sangat membantu. Allahuakbar. Orang kampung kat sini semua baik-baik belaka jangan risau. Aku rasa nak buang je visor ni. Mengganggu pandangan. Dia bila hujan ni, dia yang penatnya apa tau. Satu, main tempat yang motor tak boleh nak pergi. Kemudian masa turun ni, kau kena pegang handle ni memang betul-betul kuat. Kalau tak, dia boleh, apa kata, boleh tergolek ya. Sekejap Aku lepaskan tempat ni dulu. Ni pun ekstrim juga. Aku tak nak bagi, orang kata apa, tertegak kat sini. Memang tak lepas nak naik habis tenaga lagi. Biar dia luncur macam ni okey lah. Okay, ada satu lagi tempat. Habis tempat ni rega sekejap. Kemudian satu lagi tempat ekstrim yang macam biasalah ya, Bukit Bodoh tu. Kemudian dekat bukit apa entah, aku panggil Bukit Langsui kat situ. Tak tahu dia panggil bukit apa, Bukit Panggung apa, tak tahulah ya. Aku pun lupa lah. Sini satu ya, kena perlahan sekejap. Kat sini memang lah jalan dia. Kalau korang yang suka cabaran, kau datang lah musim sekarang ya. Datang melawat SK Bala ke apa kan. Bawa gudi-gudi sikit untuk budak-budak settle. Boleh menginap dekat dako. Cantik lah. Sambil-sambil layan air sungai. Satu lagi. Ambil belah sini ya. Sini tak hancur lagi, okey lah ya. Oh ya, dia licin ni.
nak off-road sampai Kibala pun tak apa. Kau main sampai sini pun dah cukup lah. Dah cukup memuaskan hati dah orang cakap. Kau start daripada Bukit Bodoh, Bukit Nasuri tu sampai Bukit Bodoh, sampai dah settle. Itu je, cukup lah. Dah puas hati dah orang kata. Ini pun dah hancur lah. Ni aku rasa dia orang tak padat betul-betul kat sini. Sebab sini tanah dia memang tanah yang keras, licin dia. Tanah merah. Ini dah tahu lepas kereta ke bawah. Agak-agak lepas lah. Saya pun nak dahai lah. Ikut alur air lah. Okey, sip. Alur air tak banyak selut. Sini aku panggil tu Bukit Nasuri tu. Kat sini. Tapi tak tahu lah orang nak panggil Bukit apa, Bukit Panggung ke apa, tak tahu lah. Sebab sini ada kisah dia. Ada motor member aku rosak kat sini dulu. Bila orang sampai kat sini lebih kurang dalam pukul 7 macam tu lah. Pukul 7 dah repair motor member tu. Dah cek semua tak nak repair. Sebab coil magnet dia rosak coil magnet dia rosak. Jadi masa tengah repair tu yang tiba-tiba aku dengar bunyi mengilai tu. Bunyi mengilai dia macam sayup je macam tu. 3 kali aku dengar. Lepas aku cakap dengan member aku, kata, cuba kau ni senyap sikit. Kau ada dengar tak bunyi macam orang perempuan mengilai macam tu? Lepas tu ada seorang aku yang nakal ni, dia cakap apa? Mana ada itu bunyi riang-riang je tu. Dia riang je tu, bunyi macam tu. Lepas tu lepas tu semua pandai gelak aku. Siuk betul. Jadi aku cakap lagi, cuba korang dengar betul-betul. Cuba korang dengar betul-betul. Ni apa-apa gelak dulu. Dah nak maghrib ni. Dah lepas maghrib ni. Tengah-tengah maghrib macam ni. Kau tahulah kan. Sekejap, aku lepas jalan ni aku orang balik. Sebab agak ekstrim jalan ni. Nak kena fokus sikit. Nanti aku sambung balik dekat Gelak tadi kan? Gelak. Okey, sekejap. Sampai bawah nanti dah okey, aku sambung balik cerita. Hari Khamis ni macam mana dah ya. Nak mengharungi jalan macam ni hari Khamis. Allah. Kalau besok panas pun belum tentu kering ya. Hari Khamis. Jalan yang hancur macam ni. Susah lah. Dia nak hancur balik kat sini. Tu dia. Ya, kita tahulah nak lari ke mana. Mungkin terputus lah. Terputus hubungan ya. Dia ni dah nak sampai dekat Bukit Bodoh ya. Habis Bukit Bodoh nanti baru bersambung cerita tadi ya. Sebab sini memang licin ni, susah nak naik ni. Kat sini, aduh. Tengok. Member pun dah tak lepas dah. Dah nak masuk mana ni? Tak lepas jalan ni.
Letih. Ni kalau tolak seorang-seorang ni habis nyawa ni. Ada. Sini kak. Bau minyak ke? Ada satu lagi depan tu Bukit Bodoh lah. Ada. Okay, kami gerak daripada Bukit Bodoh. Aduh, licin lah. Baru nak bercerita. Aduh, ada satu lagi bukit kat depan ni. Ada satu lagi bukit kat depan ni. Cik. Aduh. Ingatkan dah. Ingatkan bila dah sapu macam ni, dah cantik macam ni, tak adalah licin jalan dia. Tapi sama je. Makin teruk ada. Tak boleh. Jui tu. Ada. Oh, rasa nak rehat. Habis nyawa. Ada. Bukit Bodoh. Tak ada dah. Ada main ni dah. Ada. Habis. Dia nak relax kat sini tu. Nanti aku sambung lagi video, okey? Penat.